Setiap tindakan ada akibatnya. Dan siang tadi, pesalah di 5 negeri dan wilayah persekutuan yang dikenakan Perintah Khidmat Masyarakat kerana membuang sampah menjalankan hukuman itu. Di Ibu Negara, 4 pesalah termasuk 3 warga asing melaksanakan kerja pembersihan di Dataran Merdeka. TV9 turun padam meninjau pelaksanaannya. Semua pesalah itu sebelum ini dikenakan hukuman denda dan diperintah menjalani khidmat masyarakat selama 4 jam yang perlu diselesaikan dalam tempoh 6 bulan. Mereka terdiri daripada seorang rakyat tempatan serta masing-masing seorang warga Pakistan, Singapura dan Indonesia. Antara denda dikenakan adalah menyapu sampah, mengutip daun kering dan mengumpulkan sampah di lokasi ditetapkan. Pada pagi ini juga kita buat secara serentak di 5 lokasi, iaitu di Pahang, di Kedah, Negeri Sembilan dan juga di Johor Bahru. Tindakan undang-undang ini sebagai sebahagian daripada proses kesedaran kepada masyarakat. Seorang pesalah warga tempatan yang bekerja sebagai pemandu e-hailing mengakui hukuman berkenaan menjadi pengajaran buat dirinya. Sebab merokok saja. Sebab tidak buang tempat yang benar. Nampak macam kecil tapi benda tu benda yang efek yang besar. Sampai melibatkan RM1 yang sangat besar. Bagi memastikan keselamatan terjamin, anggota penguatkuasa melakukan pemantauan rapi, termasuk memastikan semua pesalah berada dalam keadaan sihat sebelum menjalankan khidmat masyarakat. Di Johor Bahru, 89 kes buang sampah direkodkan. Sebagai hukuman, kumpulan pertama 5 pesalah mengutip dan menyapu sampah serta membersihkan tandas awam di setulang laut. Mereka ialah seorang warga tempatan, 2 warga Indonesia serta masing-masing seorang lelaki Thailand dan Bangladesh. Memang saya mengaku salah lah, tapi hari ini pertama kali penghidmatan masyarakat. Saya terima, saya ikhlas, saya ridha kerana sudah memang salah saya. Ada rasa. Lain kali orang tak berani buang sampah lagi. Di Alustar, 2 lelaki termasuk seorang warga Indonesia berusia 39 tahun menjalani hukuman membersihkan kawasan pekarangan Stadium Darul Aman. Mereka sebelum ini didapati bersalah membuang puntung rokok di Menara Alustar dan sekitar Sungai Petani.